Untuk persiapan kali ini memang persiapan yang singkat, tak sampai seminggu, 6 hari. Tapi bagi saya satu kelebihan yang kita mempunyai is kebanyakan player sedang bermain dalam liga negeri. So at least mereka ada fitness. So saya tak perlu fokus sangat kepada fitness, tapi dalam 6 hari itu kita cuba dapatkan keserasian tim dan itu satu cabaran utamalah untuk kami. Like I said, pemilihan tu daripada kita actually dah start shortlist nama daripada tahun lepas, semasa Sukma, semasa liga-liga lain yang sedang berlangsung, Liga Puteri, Liga LWN daripada tahun lepas, dan tahun ni Liga LWN belum start lagi. Liga Puteri dah start, tapi most of the players kita dah dapat kenal pasti sebelum tu, and also daripada liga negeri-negeri yang sedang berlangsung. I think yes, salah satu dia adalah jangka masa panjang, tetapi pemain yang sebelum ni bersama saya di semasa bawah 20 tahun 2 years ago, malangnya ada 2-3 orang yang injured, yang selebihnya memang saya dapat call up. So yang masa 2 tahun lepas yang masih layak kita dah panggil. Then of course kita, for any youth team, kita sentiasa memikirkan masa depan. So like you said, memang it's we have a good mix. I think almost 5-5-5 daripada setiap umur, 5 orang umur 19, then the rest about, so each age group ada 5. So hopefully bila yang umur 19 ni naik, next batch boleh take over lah. So we have a good balance. I think perbezaan yang ketara is that mereka more the experience dari segi quality dan kebolehan. I think kita tak boleh pandang rendah apa yang berlaku sekarang di Malaysia, especially for youth. Okay, maybe di peringkat senior we are still maybe behind, but I think in the youth department we are still okay. Especially dengan adanya liga macam Liga Puteri ni, dia membantu memberi peluang untuk pemain ni lokal menunjuk bakat. But yes, of course, experience Lauren, Kanchan and even Rania is something yang dia will help the team dari segi kematangan lah. I think kematangan pemain tu. We've got Cambodia, Thailand, Indonesia. So first game adalah tentang Cambodia. I think as a coach, semua game saya nak menang. Okay, but also as a youth coach, kita pun kena realistik lah dari segi kebolehan, bukan saja kebolehan. Fokus ini adalah untuk jangka masa panjang, like you mentioned just now. So of course, every tournament I go into, I want to become champion. Okay, tapi we also have to see reality. Thailand at the moment memang is got very good program. Indonesia also tengah cepat pesat membangun. My first game as a head coach, I lost to Cambodia 1-0 di minit 90, last minute 92nd minute. So we tak pandang rendah mana-mana team, but I feel kalau kita buat prestasi terbaik dan menunjukkan kebolehan, I think we should be fine. Yeah.